Seni sharing projek CSR, Corporate Social Responsibility Tesla tahun 2025. Yo, Abang Seni on the way sempurna. So guys, Abang Seni buat ambil kesempatan ni pasal satu sharing CSR project Tesla. Baik. So Tesla tahun ni sudah buat satu CSR program di mana bersama Rotary Club of Tawau untuk mengadakan satu cooling room. Alright. Itu cooling room sebenarnya adalah kegunaan untuk menyediakan satu tempat yang selamat dan tidak terkacau dan isolate daripada luar untuk murid-murid sana untuk cool down ataupun untuk training handle balik diri sendiri punya emosi secara berdikari. Alright. Dan ini cooling room biasanya jikalau ada mereka punya murid-murid di Okam Center Tawau ni, dia ada stres ke ataupun overstimulate ataupun ada stres kerana kebimbangan. Alright. So supaya pastikan mereka sendiri boleh handle balik, right? Boleh train balik sendiri punya emosi dan kena di environment yang selamat, kerana kalau tidak dia akan tercedera diri sendiri ataupun terstres. So di dalam bilik cooling room tu adalah di cover dengan sponge 6 inci supaya apa-apa berlaku, melompat ke apa-apa ke terlanggar ke, dia tidak cedera. So mereka akan biarkan murid tu alright cool down bersama satu trainer di dalam bilik tu. Trainer tu tidak akan kacau juga, trainer hanya observe, jaga dia, tengok dia, dan biar dia perlahan training calm down, kasih supaya tidak emosi, tidak terlampau stres ataupun sudah keletihan. Biarlah dia boleh ambil sikit rehat di sana dengan selamat dan tidak terkacau. So jikalau dibayangkan murid-murid sana salah satu sudah start over stress dan dia mungkin akan berlari sini sana, alright, dia ada kemungkinan cedera, terlanggar tiang ke, terjatuh ke, ataupun dia mungkin akan kacau murid-murid yang lain dan mungkin akan menyebabkan murid-murid lain terikut stres dan akanlah sangat susah untuk dikontrol. So guys, so tahun ni Abang Seni ambil peluang ni untuk buat cooling room untuk mereka, dan next kami tengok next year apa lagi yang kami boleh buat untuk community Tawau kami. So guys, sesiapa ada apa cadangan, proposal, sila bagi tahu dengan Abang Seni. Stay tune. Jangan lupa follow, like, comment, share Abang Seni.